Pakai jam ni nak berenang pun tak ada masalah. Korang tengok ni. Memang best. So guys, ini dia smartwatch daripada Aulon, which is Aulon Watch Tetra 4. First kali dari segi screen, dia menggunakan AMOLED 1.43 inci. So display dia memang jelas and warna pun cantik. Dia support untuk always on display. So senang tengok jam, tak kena angkat tangan dah. Yang best juga, jam ni dia built in dengan GPS dan disebabkan tu juga dia boleh connect dengan Strava. Kaki runner tu mesti suka ni. Design dia bagi aku nampak kemas, nampak macam jam analog biasa, tak terlalu sporty. Aku punya adalah warna grey dan frame atas dia warna silver. So sesuai untuk casual, smart casual pun masuk. Untuk kegunaan harian, jam ni dia boleh track step, heart rate, tidur, semua basic yang penting tu semua ada. Yang paling penting, jam ni waterproof IP68. Masuk dalam air tak ada masalah. Aku dah test dah pun dalam kolam. Korang tengok tadi kan, serius tak ada masalah. Dia ada dua button, satu boleh setting ikut fungsi yang kita nak, and lagi satu crown button yang boleh pusing, yang mana dia punya scroll tu smooth je. Yang paling unik dia siap ada flashlight lagi. Untuk bateri dia, sejujurnya kalau untuk kegunaan biasa tanpa always on display, yes, memang boleh tahan lama, which is 6 ke 7 hari. Tapi kalau korang daily use menggunakan always on display dan korang guna juga untuk buat sport, dia boleh tahan dalam 4 ke 5 hari je. Tapi still okay tak adalah korang kena charge setiap hari macam brand buah tu kan. Jam ni pun ringan kau tengok, tak berat pakai lama-lama. Nak pergi gym, jogging, kerja, travel, semua sesuai. So guys, kalau korang nak cari sebuah jam yang sesuai dengan pelbagai keadaan, nak formal, nak sporty, screen AMOLED, ada GPS, ringan, semua tu ada pada jam ni. Macam biasa guys, kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.